Jom saya ajar korang 3 tip cara penjagaan tayar kereta yang betul. Okey, sebelum tu follow saya dulu guys, share video saya, repost jangan lupa dan jangan lupa like sekali. Okey, mari guys. Yang pertama, jaga tekanan angin tayar. Okey, jangan risau. Pump tayar dekat mana-mana percuma, tak ada cas apa-apa. Even pergi dekat kedai tayar, kalau suruh dia orang pumpkan pun tak ada cas. Kalau kau nak buat sendiri dekat mana-mana pump minyak pun boleh, tak ada masalah. Okey, jaga tekanan tayar ni. Kalau nak tengok dia punya ukuran tayar punya tekanan, boleh check dekat bahagian pintu sini. Yang kedua, jangan lupa buat alignment dan balancing setiap 10,000 km. Yang ini ramai yang terlepas. Make sure setiap 10,000 km pergi hantar buat alignment dan balancing supaya tayar korang tak makan bahagian dalam. Yang ketiga, sentiasa buat rotate tayar. Maksud dia, tayar bahagian depan pergi ke belakang dan belakang pergi ke depan. Ini setiap kali buat alignment balancing, minta kedai tukarkan tayar tu bahagian depan ke belakang, belakang ke depan supaya tayar makan dengan sekata. Ingat, jangan kedekut dekat tayar. Benda tu penting untuk kenderaan. Sebab apa? Kalau tayar jadi apa-apa, keselamatan korang sangat bahaya. So, kalau korang rasa video ni bermanfaat, share dekat kawan-kawan dan repost juga. Okay? So, Assalamualaikum.